Assalamualaikum, berjumpa lagi dalam Petua Orang Dulu bersama dengan Cik Salma. Hari ini kita cuba petua moden pula. Ramai sangat yang buat masker menggunakan hyaluronic acid ini. Ramai juga sahabat-sahabat Cik Salma menggunakan hyaluronic acid ini dalam penjagaan kulit wajah. Katanya wajah lebih cerah, selepas itu mengurangkan kerutan di wajah kita. Marilah kita buat. Jom kita cuba Cik Salma nak pakai dekat muka hari ini. Sediakan satu gelas kaca untuk kita masukkan serbuk powder kita ini ke dalam gelas dan harus gunakan air suling. Tidak boleh gunakan air paip dan sebagainya. Jom kita buka hyaluronic acid ini dan masukkan 3 sudu ke dalam cawan tersebut. Bila kita dah buat masker ini, kita pakaikan di wajah kita dalam 20 minit dan lepas tu kita basuh. Tengok keberkesanan powder ini. Dan kita masukkan 3 sudu ke dalam cawan ini dan seterusnya masukkan pula air suling ke dalam cawan kita ini. Dan kita kacau-kacau dia dan bahagian seterusnya kita masukkan pula glycerin yang akan melembabkan kulit wajah kita, dan ia adalah gabungan yang sangat bagus di dalam penjagaan muka ini. Dan kita masukkan dalam 2 sudu lah glycerin ke dalam serbuk hyaluronic acid kita ini. Berbelit lidah Cik Salma nak menyebutnya, tapi yang penting ia meletup bila dipakai. Cantik, berseri, dan yang penting mengurangkan penuaan dan kedut di wajah kita. Jomlah kita cuba. Cik Salma dah cuba, alhamdulillah semuanya bagus. Kita jumpa lagi dalam Petua Orang Dulu bersama dengan Cik Salma. Assalamualaikum.